Hai hai, get ready with me. Hari ni sis nak buat pecal. Okey, jom. So first kita blendkan bawang putih, bawang merah, cekur dan juga cili padi. Dan lepas tu kita panaskan minyak sebab kita nak goreng kacang tanah. Okey, so inilah bahan yang kita dah kisar tadi. Korang tumis dia sampai dia naik ataupun terbit minyak. Dan lepas tu kita masukkan kacang. Kacang ni aku tak suka dia terlampau halus, jadi aku blend kasar-kasar sahaja. Pecal ni adalah makanan orang Jawa. Jadi ini adalah versi Mak Sis. Dan lepas tu kita perasakan dengan gula kabung ataupun gula Melaka, dan perasakan juga dengan garam, ajinomoto dan juga gula. Walaupun kita dah masukkan tadi gula Melaka, still kita masukkan juga. Dan lepas tu aku kehilangan asam jawa, tak tahulah mana kat dalam peti, aku letakkan cuka. Dan lepas tu nampak macam berminyak, korang toast lah minyak dia tu. Lepas tu kita letak daun limau purut. Okey, dah siap pecal versi Mak Sis. Selamat mencuba korang.